welcome, hi, selamat datang. Halo semua, please welcome. Selamat datang. Adakah awak-awak semua telah bersedia? Adakah awak-awak semua telah bersedia? So far so good, very good, very clear. Okay. Baru je live. Form berapa? Awak, sebenarnya hari ni saya buat teknik je untuk perniagaan. Akaun Apur bila? Apur saya pernah buat adalah sebelum ni. Apur saya dah pernah buat dah sebelum ni. Ada je dekat rumah merah saya. Boleh tengok. Okay. Form berapa? Hari ni saya dah buat teknik. Tapi soalannya form 4 je. Soalan basic je. Saya nak lebih kepada teknik. Awak sebenarnya bila cakap pasal form ni, dia tak ada masalah pun awak belajar awal. Sebab dalam perniagaan, dia akan repeat the same thing. Faham tak? So basically, just boleh duduk and dengar je. Tak ada masalah. Okay. So basically santai-santai sahaja. Alright. Okay, tolong like 10k like kita mula. Okay, 10k like kita mula semuanya. Adakah awak-awak semua okay? So far so good, very good, very clear. Alright. Okay, so now please welcome everyone. Hari ni kita buat perniagaan. Okay. Teknik menjawab bahagian A. Teknik menjawab bahagian A. Alright. Kita mulakan halu-halu 9:16 PM. Okay. So sekarang, okay, form 4 and form 5, gulak-gulak. Okay. Gulak-gulak semuanya. Alright. So sekarang first and foremost soalan saya dekat awak. Okay. Apa yang kita nak buat sebenarnya? Sangat penting sebenarnya. Cik, tak adalah macam chill-chill je. Sebab hari ni dekat rumah merah. Rumah merah. Okay. Alright. Okay, sekarang we are about to start. Sikit lagi. Okay. Saya nak masuk kelas macam mana? Awak kena download apps MC Plus. Lepas tu awak boleh register and awak masukkan, pilih saya sebagai tutor awak nanti. You boleh try 7 hari dulu semua tutor sebenarnya. And tengok tutor mana yang paling dekat dengan awak. Okay. Alright. So sekarang. Okay. Mega Tour saya kena tengok dulu. Ya, dia soalan form 4 je. Soalan form 4 je. Saya nak lebih kepada teknik menjawab. It's not about mengajar. Saya nak teknik menjawab. Teknik menjawab maksudnya awak kena tahu the technique, the right technique to answer. Tapi soalannya soalan form 4. Good luck exam. Good luck exam is ni. Good luck exam. Alright. Okay. So sekarang baru 7.7. Sebab kita nak 10k likes. Kita nak 10k likes. We wanted 10k likes. Soalan saya dekat awak. Okay. We wanted 10k likes. Perniagaan sebenarnya kena banyak teknik sebenarnya. Okay. So sekarang soalan saya dekat awak. 9.4. So experience. Okay. Form 4, form 5 sama je. So untuk apa tu? Group B yang mana satu? Group B yang mana satu? Group B perniagaan ke? Baru soalan tu lah. Form 4 saya baru nak masuk bab 3 lah. Tapi saya masih di bab 2. Account form 5. Account form 5 saya masuk group B. Nak masuk perkongsian esok. Esok perkongsian. So perniagaan saya SPM esok. Guys, okay dah. 12.4k. Boleh kita mulakan sekarang? Boleh kita mulakan sekarang? Okay. Alright, AC jawab point form je. AC. Zarif, AC tu ada dekat rumah merah saya. Boleh tengok dekat bio saya link. Okay. Alright. Soalan saya dekat awak. Ada. AC tu dah ada dekat rumah merah saya. Please. Awak tengok rumah merah saya. There's a lot of question yang saya dah buat untuk batch 07. You guys may scroll. Okay. Alright. Ada tengok kat sana.
Alright, hari ni kita nak buat teknik menjawab. Bukan lebih kepada saya nak ajar. Saya nak teknik menjawab. You need to understand dalam perniagaan, if you have knowledge sekalipun, tapi teknik awak salah, awak akan hilang banyak markah. Okay, sekarang, first and foremost, betul ke tak betul, kertas 2, kita ada 2 jam 15 minit. Betul ke tak betul? Kita ada 2 jam 15 minit. Semua orang setuju? Untuk kertas perniagaan. Okay, sekarang, 15 minit ini saya kata simpan untuk apa? 15 minit ini saya kata simpan untuk apa? 15 minit ini simpan untuk semak dan topak jawapan. Simpan untuk semak dan topak jawapan. Topak jawapan. Soalan saya dekat awak. 2 jam ini kita akan gunakan untuk 100 markah. Kita akan gunakan untuk 100 markah. Yang mana 2 jam ini bersamaan dengan berapa minit? 2 jam ini bersamaan dengan berapa minit? Bersamaan dengan 120 minit. Betul ke tak betul? Which is 100 marks. So sekarang soalan saya dekat awak. 1 markah bersamaan dengan berapa minit awak kena spend? Bersamaan dengan berapa minit awak kena spend? 1.2 minit. Betul ke tak betul? 1.2 minit. So sekarang, kalau awak tengok bahagian A, nampak tak kat sini? 3, 6, 9, 10. Total berapa markah untuk satu soalan bahagian A? Total berapa markah untuk satu soalan bahagian A? Total adalah 10 markah. Betul ke tak betul? So, bila 10 markah bersamaan dengan berapa minit? 10 darab 1.2. Berapa minit yang awak kena spend untuk jawab? Bersamaan dengan 12 minit. Okay, sekarang soalan saya dekat awak. Okay, sekarang soalan saya dekat awak. Alright. Bila ada soalan bahagian A, awak kena faham satu benda. Bahagian A ini soalan yang direct ke soalan yang tidak direct? Soalan yang direct ke soalan yang tidak direct? Dia adalah soalan yang direct. Yang mana bila dia adalah soalan yang direct, you need to understand dia punya kata kunci. Okay? Awak kena tengok kata kunci. So sekarang soalan saya dekat awak. Contoh kata kunci dalam soalan ini, apakah dan nyatakan. Bila apakah dan nyatakan soalan saya, kita perlu fakta dengan huraian ke fakta, huraian, contoh ke fakta sahaja. Yang ni awak hanya buat fakta sahaja. Yang ini pun fakta sahaja. Perlu tak awak buat huraian? Perlu tak awak buat huraian? No need to do huraian. Because kalau awak tengok dekat sini, markah dia 4 sahaja. Sebab kalau awak buat huraian, you will base awak akan hilang markah. Ingat dalam awak punya bahagian ini is either you get it correct or you get it wrong. Sebab tu bahagian ini dia adalah, saya kata, benda paling susah sekali. Because kalau awak semua sibuk nak buat huraian, okay, awak takkan dapat masa untuk settle semua. Memang perniagaan buat point. Sebab kalau awak buat ayat, awak akan melalut. Tiba-tiba awak buat karangan, waktu BM tak nak tulis panjang macam tu, tentang perniagaan nak tulis panjang-panjang pula. Itulah masalahnya. Kalau buat dalam bentuk karangan. Fikir pula nak pakai selain itu ke, nak pakai justru itu Duk fikir pula pelanda wacana. Tak penting semuanya. Okay, buat point je. Okay, sekarang kalau awak tengok dekat sini, nyatakan. Bila nyatakan, kita perlu buat apa? Bila nyatakan, bagi fakta ke huraian. Kalau cikgu awak suruh buat ayat, proceed je lah dengan ayat. Dua-dua diterima je dalam exam. Yang ni fakta sahaja. And sekarang kalau awak nampak, jelaskan. Bila dia kata jelaskan, kita perlu buat apa? Okay. Yang ini, SPM pakai point je. SPM diterima. Ini awak kena buat huraian. Yang ini awak akan buat huraian. So sekarang awak kena explain. Okay, syarat saya kata 1 markah maksudnya berapa point? 1 markah maksudnya berapa point? Okay,
Satu markah berapa poin? Satu markah, 1 poin. Ingat tak kisahlah awak hurai ke apa, dalam perniagaan please be safe. Please be safe, buat satu markah, 1 poin. Okay, sekarang soalan saya dekat awak. Okay. Untuk soalan A, untuk soalan A. Okay. Apakah bentuk, kalau ada petikan dan yang ini, baca soalan terlebih dahulu. Apakah bentuk milikan perniagaan yang sesuai? Bila dia kata bentuk milikan perniagaan, boleh tak awak listkan semua? Boleh tak awak listkan semua? Milikan tunggal, perkongsian, koperasi, syarikat berhad. Salah awak akan dapat kosong. Bila dia tanya apakah, dia nak one answer only. Sebab tu markahnya satu sahaja. Dia nak satu sahaja. Okay, sekarang kalau awak baca soalan ini, Puan Nurin ingin mengajak rakan baiknya untuk membuka sebuah butik pakaian kerana rakannya mempunyai kepakaran dalam bidang menjahit. Disebabkan itu, rakannya juga akan membantu menyumbangkan modal untuk perniagaan tersebut. Bila dia cakap pasal rakan, ini dah lebih daripada seorang ke tak lebih daripada seorang? Ini dah lebih daripada seorang ke tak lebih daripada seorang? Yang ini dah lebih daripada seorang. Which is jawapannya perkongsian. Soalan saya dekat awak, betul tak perkongsian terbahagi kepada 3? Perkongsian biasa, perkongsian berhad, perkongsian liability terhad. Soalan saya dekat awak, perlu tak awak spesifik? Do you need to be very specific? No. Do not specific. Sebab dekat sini, dia bukan tanya apakah jenis perkongsian itu. Dia nak bentuk milikan perniagaan. Please be safe. Letak perkongsian cukup. Sebab dia nak bentuk milikan perniagaan. Bukan dia nak details punya perkongsian. So sekarang dekat sini, tolong letak kepala ayat. Yang mana cara nak buat kepala ayat adalah, awak buat, okay, 1A1. Bentuk milikan perniagaan ialah, okay, yang mana dekat sini kita akan tulis sahaja jawapannya perkongsian. Cukup. Perkongsian. Awak tulis 1 poin, perkongsian. 1 markah dekat sini. Okay, 1 markah dekat sini. Okay ke tak okay? Alright. So sekarang soalan saya dekat awak. You guys are doing amazing? Okay, jangan tulis perkongsian jenis apa. Sebab lagi satu dalam cerita ni, dia dah cerita tak? Jenis apa? Dia tak cerita pun. Betul ke tak betul? Dia tak cerita pun. So, no need to do this. Okay, sekarang soalan saya dekat awak. Okay. Soalan yang kedua dia kata, nyatakan 3 kelebihan milikan perniagaan di atas. Soalan saya dekat awak. Bila dia kata kelebihan milikan perniagaan, so kalau kepala ayat tak tulis tak apa, jangan tulis kepala ayat. So, awak nak buat point. So, bila awak nak buat point, sometimes point awak tu boleh terbalik. So, tolong letak kepala ayat wajib. Saya wajibkan student saya semua buat kepala ayat because you are doing point. Okay. Alright. So, sekarang, bila dia kata nyatakan, perlu tak awak jelaskan, boleh tak awak hurai banyak-banyak? Soalan saya dekat awak. Soalan saya, no. Please be very direct. Awak letak je nombor 2. Okay. Awak letak je nombor 2. 3 kelebihan milikan perniagaan itu ialah, first and foremost, soalan saya dekat awak. Bila perkongsian kita bercakap pasal first and foremost, benda paling simple sekali. Okay? Benda paling simple sekali, tolong letak mudah ditubuhkan. Awak tahu tak, perkongsian dan juga milikan tunggal memang mudah ditubuhkan. Lagi 2 tu penubuhannya rumit. Yang kedua, since dah sini dia dah bagi satu benda kan, membantu menyumbangkan modal. Awak dah dapat tak satu lagi kata kunci? Awak dah dapat tak satu lagi kata kunci? Modal dikongsi bersama. Betul ke tak betul? 2 orang, modal dikongsi bersama. Nampak tak? Dia dah bagi dah hint dekat sini. Dan lagi satu, dia ada cakap pasal mempunyai kepakaran dalam bidang menjahit. Dia orang berkongsi, maksudnya sekarang soalan ni 4 markah bonus tak?
Dua-dua dah ada dalam ni. Satu kepakaran, satu modal. Betul ke tak betul? You dah dapat 2 point dekat sini. Sebab tu saya kata, kalau ada kepetikan, jawapannya dalam tu. No need to overthink. That's why you should be very happy when all the question bagi petikan pendek ke, panjang ke, lagi panjang. So, yang kedua awak boleh kata apa dekat sini? Berkongsi kepakaran. Kepakaran. Yang kedua, awak boleh kata berkongsi modal. Berkongsi modal. Nampak semua orang? And awak nampak tak perkataan perkongsian, kongsi, kongsi, kongsi. Itu cara nak jawabnya. This is 4 marks. This is 4 marks. Awak nak cakap benda lain pun boleh. Berkongsi risiko pun boleh. Understand? Tapi soalan minta 3 and you are confirm with this 3 point, cukup 3. Tak perlu waste time already. Dia tak perlu ikut buku teks. No, you just need to understand. Sebab tu saya kata, kalau nak ikut buku teks, saya pun tak mampu nak ikut buku teks sebenarnya. No one is able to ikut buku teks. Dia kena ada fakta tu. Awak main telefon berkarat pun tak boleh dengar apa yang orang tu cakap. Okay? Alright. Okay, sekarang. So, cukup. 4 markah dekat sini. 1, 1, 1, 1. 4 markah free dekat sini. 4 markah free dekat sini. Okay ke tak okay? So far so good. Very good, very clear. Alright. Okay. Sekarang, kita tengok yang seterusnya. Okay. Dia bercakap pasal sektor. Okay. Alright. Okay. Dia bercakap pasal satu sektor. Okay. Sekarang sektor terbahagi kepada berapa? Okay. Bila awak nampak je sektor. Okay. Awak ingat, recall balik. Recall balik. Recall balik. Bila dia bercakap pasal sektor, apa 2 sektor tersebut? Apa 2 sektor tersebut? What is the 2 sektor tersebut? Soalan saya dekat awak. Sektor bukan 3 ke? Yang pertama, sektor utama. Yang kedua, sektor kedua. Yang ketiga, sektor ketiga. Semua orang setuju? Betul ke tak betul? Aha. So, sekarang soalan saya dekat awak. Dia bagi klinik pergigian penawar. Okay. Time ni, okay, time ni awak letakkan balik. Okay. So, first and foremost, soalan saya dekat awak, apa yang kita nak kena buat dekat sini? Okay. Apa yang kita nak kena buat dekat sini? Ingat balik. Okay. Kalau soalan minta terangkan, kena ada huraian. Ingat bila apa-apa benda yang dia minta jelaskan, apa-apa semua tu letak huraian. To be safe sebenarnya dalam perniagaan, semua benda awak letak huraian tak salah. Cuma kalau awak terlebih hurai, it will be waste of your time. Okay? Alright? So sekarang soalan saya dekat awak. Kalau sektor utama, dia pasal apa? Dia pasal alam semula jadi. Betul ke tak betul? Dia pasal alam semula jadi ataupun hasil bumi. Betul ke tak betul? Ataupun hasil bumi. Dan sekarang soalan saya dekat awak. Kalau yang kedua, hint dia adalah input kepada output. Semua orang setuju? Yang mana? Bila kita bercakap input kepada output, ini adalah proses. And bila dia proses, dia merujuk kepada siapa? Kilang. Very good. Dan sekarang soalan saya dekat awak. Yang ketiga, okay, dia merujuk kepada apa? Yang ketiga, dia merujuk kepada perkhidmatan. Betul ke tak betul? Dia merujuk kepada perkhidmatan. Yang mana perkhidmatan ini, dia akan bagi direct kepada siapa? Dia akan bagi direct kepada pengguna. Betul ke tak betul? So, sekarang soalan saya dekat awak. Okay? Soalan saya dekat awak. Kalau utama pengguna, contoh awak nak makan awak nak makan nasi. Awak tanam padi awak sendiri ke? Awak tanam padi awak sendiri ke? Cuba habaq dekat saya. Awak tunggu musim menuai ke baru nak makan nasi? Tak kan? Betul ke tak betul? Which is, yang utama ni, dia jual dekat kilang. Awak kena ingat dia punya flow ni, dia jatuh ke bawah, dia jatuh ke bawah. Hasil bumi ni, dia jatuh kepada kilang untuk proses makanan tersebut. Proses barang tersebut jadi barang siap, dan barang siap diorang jual dekat perkhidmatan untuk jual dekat kita.
Okay. So sekarang soalan saya dekat awak, you guys understand? You guys understand sekarang? So far so good, very clear. Yang mana you need to understand. So sekarang this one, klinik pergigian ini hasil bumi ke? Klinik pergigian ni hasil bumi ke? Nama pun klinik. Siapa yang pergi klinik sebenarnya? Kilang yang pergi ke pengguna yang pergi? Siapa pergi klinik sebenarnya? Very good. Ini pengguna yang pergi. So, bila pengguna yang pergi, ini adalah apa? Hasil bumi ke? Kilang ke? Perkhidmatan. This one is perkhidmatan. Betul ke tak betul? This one is perkhidmatan. Semua orang setuju? This one is perkhidmatan. Betul ke tak betul? So, sekarang dia kata, dekat sini ada satu masalah. Dia kata nyatakan dan jelaskan. Bila nyatakan, itu awak bagi fakta. Tapi kalau dia dah minta jelaskan, awak kena bagi apa? Awak kena bagi huraian yang mana bila jelaskan ini boleh tak kita cakap ciri-ciri sektor perniagaan tersebut? Awak nak hurai macam mana? Bagi tahulah ciri-ciri dia apa. Betul ke tak betul? Yang mana awak bagi tahu sektor ketiga itu perkhidmatan, dah hurai dah yang pertama. Kita nak 3 poin je wah. Yang poin pertama is sektor ketiga, poin pertama. Poin kedua perkhidmatan kepada pengguna, dah 2 poin. 1 poin je lagi kita nak kena fikir. So sekarang kita letak terlebih dahulu dia punya kata kunci. Yang mana B1. Kita akan tulis di punya kepala ayat sebagai sektor perniagaan tersebut ialah yang pertama, poin pertama. Awak letak dulu dia sektor apa? Dia adalah sektor apa sebenarnya? Yang pertama. Terlebih poin lagi bagus. Terlebih poin lagi bagus. Yang mana poin pertama adalah sektor ketiga. Betul ke tak betul? Yang ini adalah sektor ketiga ataupun tertier. 1 mark here. Tinggal lagi berapa markah? 1 markah ini adalah awak nyatakan. 2 markah je awak fikir huraian. Soalan saya, awak rasa kalau saya cakap perkhidmatan yang ni dah kira huraian tak? Kalau saya letak perkhidmatan ni dikira huraian tak? Is this cara kita nak huraian? Is this cara kita nak huraian? No! No, huraian kalau tolong buat ayat yang lengkap. This one is point. Which is, apa yang awak nak interpret dengan perkhidmatan? Explain lah sikit. Memang dia bagi point, tapi janganlah buat draft. Buat ayat yang lengkap. Yang mana kita cantikkan ayat dia. Letaklah sikit. Melibatkan aktiviti perkhidmatan. Nampak lebih cantik sikit? Menawarkan perkhidmatan kepada pelanggan pun betul. Jangan letak perkhidmatan je. Cakaplah dia menawarkan ke melibatkan. Baru nampak cantik sikit huraian dia. Faham ke tak faham? Melibatkan aktiviti perkhidmatan. Sekarang nampak tak? Perbezaan bila awak jawab between a point here and point here. 3 markah yang ni. So sekarang, bila kita bercakap pasal perkhidmatan lagi, soalan saya dekat awak. Soalan saya dekat awak. Yang ni, dia bagi dekat siapa? Yang ni, dia bagi dekat siapa? Dia bagi dekat pengguna, betul ke tak betul? Yang ni, dia bagi dekat pengguna, betul ke tak betul? So, sekarang soalan saya dekat awak. Boleh tak kita kata, yang ni kita bagi terus kepada pengguna? Maksudnya, daripada pengeluar kepada pengguna. Itu explanation perkhidmatan. Daripada pengeluar kepada pengguna terus. Memang jawab point. Maksudnya awak cakap lah, mereka kan pengeluar. Perkhidmatan, pengeluar perkhidmatan. Betul ke tak betul? Tanpa mereka, awak tak boleh servis gigi. Diorang adalah pengeluar perkhidmatan. Betul ke tak betul? F tu fakta. So sekarang, awak boleh explain pointnya. Yang penting, yang ketiga perkhidmatan ni terus kepada pengguna. Maksudnya, awak boleh kata yang ini. Alright. Daripada pengeluar terus kepada pengguna.
Dan sekarang soalan saya dekat awak. Bila dia minta huraikan, boleh bagi contoh tak? Boleh bagi contohnya? Soalan saya, boleh kita bagi contoh? Contoh satu markah. Bila dia minta hurai, contoh adalah huraian. Boleh. Huraian awak boleh bagi, okey, daripada pengeluar pula dah. Pengeluar terus kepada pengguna. Awak tahu tak contohnya perkhidmatan klinik pergigian. Letak je lah balik contoh yang ni. Ini contohnya. F tu fakta, H tu huraian, betul? Inilah contoh dia. Apa contoh sektor ketiga? Inilah contohnya. Contohnya perkhidmatan klinik pergigian. Itulah. Kan awak tengah bercakap pasal perkhidmatan. Awak cakap daripada terus kepada pengguna. So contohnya yang ni lah, klinik pergigian kan dia bagi direct kepada pengguna. Boleh, tak ada masalah. Understand? Maksudnya apa? Sebab sekarang kalau awak cakap sektor utama, boleh tak awak cakap daripada pengguna terus kalau sektor utama? Sektor utama boleh tak terus kepada tu? Setuturia jawab bahagian C. Again, saya nak cakap dekat awak for those yang baru masuk, yang tengok saya punya live ni, most of my video dah ada dekat rumah merah, which is yang ni. Okay, sila tengok terlebih dahulu. Yang ini dekat sini, cari dulu. Saya dah buat dah bahagian C, bahagian B, bahagian A. Banyak dengan batch 07. Banyak video dah dekat sana. Most dekat sana memang saya letak je video live. Awak boleh tengok dekat sini. Okay, sama je, tengok kat bio saya. Semua nama saya. Semua social media saya nama saya. Okay, ya betul. Alright. Okay, sekarang jangan mention Jangan mention kat sini. Okay, ya betul. Ya betul. Orang dah cakap jangan mention kat sini. Sekejap lagi kena restrict. Okay. Alright. So, sekarang. Okay. So, now. Okay. Awak dah 4 markah. Cukup lah. Nak buat soalan yang last sekali. Jelaskan kepentingan keuntungan kepada sesebuah perniagaan. Bila dia kata kepentingan keuntungan, benda ni benda yang positif ke benda yang negatif? Benda yang positif ke benda yang negatif? Alright? Yang ni, yang positif. So sekarang, penting tak untung dekat perniagaan? Awak letaklah benda senang-senang dulu. Kepentingan untung untuk mengembangkan perniagaan. Untuk mengukur prestasi perniagaan. 2 markah dah kat sana. Betul ke tak betul? Maksudnya, kita katalah B2, kepentingan untung kepada perniagaan. Okay. Kita letak benda simple terlebih dahulu. Okay. Tingkatkan nama perniagaan boleh. Alright. Okay, so sekarang first and foremost, apa yang kita ada? Okay, yang pertama, okay, mengukur tahap prestasi perniagaan. Ingat, untung tu untuk kita tengok prestasi perniagaan. Kalau untung banyak, bagus. Yang kedua, menjaga nama baik boleh. Yang kedua, menentukan hala tuju perniagaan. Awak ada duit baru boleh buat hala tuju. Mengembangkan perniagaan boleh. Menentukan hala tuju perniagaan yang kedua. Okay. Yang ketiga, mengembangkan perniagaan. Semua jawapan ini, yang ini semua bonus. Okay. Soalan saya dekat awak. Untung ni penting tak? Untuk jalankan tanggungjawab sosial pun boleh. Ya, jawapan lain daripada buku teks tak apa. Yang mana untuk memastikan kelangsungan perniagaan. Maksudnya perniagaan tak tutup. Seterusnya, meningkatkan imej perniagaan. Banyak boleh. Okay, awak
Soalan saya dekat awak, kalau buku teks, mampu tak awak nak hafal buku teks? Itu soalan saya dekat awak. Will you be able to hafal buku teks? Kalau contoh perniagaan ni wajib ikut buku teks, tak ada orang akan A dalam perniagaan. Kita tak mampu. Sebab tu saya kata, maksudnya awak ikut buku teks tu janganlah terlampau overthinking. Jawab direct-direct je. Perniagaan maksudnya awak jangan hafal. Okay. Yang ni, ini huraian lah ni. Ini hurai lah ni. Ini dikira hurai lah. Okay. Jawab yang lebih kurang, nampak dia hilang dah ada saya. Okay. So sekarang, bab 2 saya dah ada juga dekat Rumah Merah. Okay. Dekat Rumah Merah. Dan seterusnya kita juga boleh cakap, untung tu boleh tarik pelaburan baru tak? Untung boleh tarik pelaburan baru tak? Untung boleh tarik pelaburan baru tak? Boleh. Untuk menarik pelabur baharu. Itu kepentingan untung. Dan seterusnya, okay, untuk membolehkan perniagaan menjalankan tanggungjawab sosial. Nampak? Banyak poin awak nak kena buat. Macam mana saya belajar perniagaan waktu umur tu? Saya tak ambil perniagaan time SPM. Ada. Dekat Rumah Merah ada. Saya pelajar account, chemistry, fizik lah. Saya ambil perniagaan waktu universiti saya. Waktu universiti saya ambil account, ekonomi and perniagaan. I learn business and economy in English. Faham tak? Universiti lebih kurang cuma bahasa Inggeris je. Cuma saya memang minat perniagaan dulu. Saya sama-sama. Okay. Saya sebenarnya, awak tahu tak kenapa perniagaan ni? Sebab saya ada business. I got my own business, which is buku akaun saya. Subjek ekonomi belum ada lagi. Subjek ekonomi saya tak buat lagi. Di sini baru saya ajar. Okay. Ya, betul. Okay. Dekat sini semua orang ada. So sekarang janganlah mention dekat sini. Sekejap lagi saya punya live kena restrict. Tak boleh live nanti. Okay. Alright. So sekarang soalan saya dekat awak. Okay. So sekarang, first and foremost. Okay. No worries. Okay. Okay. Dalam perniagaan, cara nak skor adalah bukan awak kena hafal. Awak kena buat apa? Awak kena buat banyak soalan macam ni. Nampak tak? Lepas awak buat soalan ni dengan saya, awak dah boleh dah faham benda-benda ni. Betul ke tak betul? Perniagaan ni, you read, you attempt. You read, you attempt. Perbanyakkan jawab soalan. Baru awak boleh nampak. What kind of question? Awak hafal, awak tak tahu dah apa diorang nak tanya. Okay? Apa diorang nak tanya. Okay? So sekarang sebenarnya kalau awak buat benda ni 10 kali, bayangkan awak tulis benda ni 10 kali, awak dah ingat dah jawapannya. Dalam kelas saya pun saya buat macam ni ke? Ya, betul. Macam ni saya mengajar ni, macam ni lah saya mengajar di MC+. Mana student-student perniagaan saya di MC+, betul ke tak betul? Sebelum saya explain, saya akan cerita dulu. Saya buat nota-nota macam ni. Sebagai contoh, saya tunjuk nota perniagaan saya dalam kelas. Saya tunjuk nota perniagaan saya dalam kelas yang saya mengajar di MC+ tu. This one. Ini adalah nota perniagaan saya. Yang mana? Okay. Nah, macam ni. Nampak? Yes. Saya buat macam ni. Form 4 pun saya mengajar. Form 5 pun saya mengajar. Okay. Sejarah saya buat latihan. Saya tak hafal. Sejarah saya buat latihan banyak. I can't remember sejarah. Sorry. Sejarah saya tak boleh hafal sebenarnya. Okay. Alright. Soalan saya dekat awak. Apa-apa info, tolong tu. Oh tak. Nota-nota yang student MC Plus saya dapat kat student MC Plus je. Okay. Yang live punya saya boleh bagi. Yang live saya boleh bagi dekat live. For those yang subscribe my class nota MC Plus je, akan dapat yang tu. Okay. Soalan-soalan perniagaan boleh search je. Okay. So sekarang first and foremost,
Okay, kita dah settle perbincangan. Boleh kita jumpa lagi dalam live yang akan datang. For those yang nak join kelas saya, boleh join dalam kelas saya. For those pelasian-pelasian, bolehlah awak bagi tahu siapa pelasian untuk diorang DM awak. For my pelasian yang nak guna pelasian premium, just cakap dekat sini, can DM me for more info. Nanti awak boleh minta kawan-kawan awak guide. Ini. Okay. Ya, memang akan ada. Nota-nota dalam MC Plus tu, mesti akan ada. Alright. Okay. Yang ni saya akan bagi Ini saya akan bagi dekat rumah biru. Awak tengok story je. Tengok story TikTok. Apa-apa info memang ada dalam story TikTok. Ya. Rumah biru, jangan mention juga rumah biru, TELA itu. Okay, memang saya akan ada dekat sana. Okay, so for those TELE, okay, saya akan masukkan dekat ni. Okay, saya akan masukkan. Ini pun saya akan masukkan dekat rumah merah nanti. This recording untuk awak. You guys can rewatch back. TELE. Alright, jangan risau. Ini saya akan masukkan balik dekat sana. Okay, please apa-apa watch my story. Saya akan letak sekarang Okay, kalau macam jap. Saya masukkan terus sekarang untuk awak. Okay, awak boleh ambil saya masukkan terus sekarang untuk awak. You guys can watch. Yang mana satu ya? Okay, dah ada dah. Okay, dah ada dah. Tu boleh tengok. Ini saya akan masukkan kat rumah merah nanti. Tengok story. Okay, alright. You tengok story saya kata dengar betul-betul. Tengok story TikTok. Yes, tengok story TikTok. Okay. Saya dah bagi dah. Dah ada dah. Okay. Alright, welcome. Kita jumpa dalam live yang akan datang. Bye-bye. Apa-apa info boleh tengok dekat story TikTok saja. Saya memang akan bagi tahu bila saya akan live dan sebagainya. Saya selalunya akan bagi tahu beberapa jam sebelum, beberapa 30 minit sebelum. Okay. Alright, most welcome. Bye-bye. Once kalau saya dah update ni juga, saya akan masukkan. Bye-bye.